Okay, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Okay, hari ni kita ada di dalam Vios NCP42 ataupun ada nama lain dia panggil Vios Orga. Okay, so aku kenal Vios ni as Vios NCP42. Aku beli kereta ni tahun lepas, somewhere Oktober 2024. Secara kasarnya dia dah ada 8 bulan lah aku dah beli kereta ni. So masa beli tu hari memang kind of fair price untuk kereta ni. And then untuk kereta ni yang kita dah buat, macam biasa kita ada dia punya basic maintenance, macam tukar engine oil filter tu common thing lah. And then kita also dah tukar dia punya transmission fluid, and then dia punya ATF filter, also drive shaft, lower arm, tie rod end, right end pun kita dah buat juga. Also yang dah buat untuk absorber 44 kita dah tukar. Dan kita pun dah tukar tayar and sport rim. Untuk rim aku pakai Konik Hypergram 15 inci. And then what else yang kita nak kena buat dalam kereta ni? Okay, kat kereta ni yang kita nak kena buat, number one, dia punya steering menggerutu. Masa aku dapat dia ada steering cover, so bila buka tu dia punya atas ni memang hancur lah. Macam ni kau nampak kan. And then kita nak buat dia punya door trim on passenger kat depan. Dia punya kain tu dah terkopik. And then kita pun nak buat dia punya sun visor. Ni sun visor ni dah lembik macam ni, dia punya tempat hole cermin. So sun visor kita nak tukar. Lepas tu macam panel ni kita nak tukar dia punya klip putih. So klip putih dia pun kita nak tukar untuk panel kiri dan kanan depan. And then kita nak repair dia punya driver side punya tingkap. Yang ni dia punya cermin dia dah terkeluar daripada dia punya bracket asal. Tu yang tu kita tengok kita boleh repair ataupun kita kena beli cermin baru lah. And last but not least, untuk interior, exterior, cermin interior dan exterior ada dua. Cermin windscreen crack kat depan. Selepas itu kita akan buat luar pula. Luar dia datang initially dengan ada sort of body kit. So body kit tu aku dah remove sebab aku tak berkenan dengan dia punya body kit. And then kita nak polish the whole car. Either kita nak polish ataupun kita kena spray balik. Sebab dia punya colour dia agak kusam. Dia tak ada nampak macam kereta baru kan. Dia at least kita tengok berkilat, sedap mata memandang. That's it. Else mungkin kita akan buat full exhaust system. And then kita nak repair dulu dia punya check engine. Check engine dah naik sebab O2 sensor ataupun lambda sensor bank 1. So kalau dekat aku scan kereta ni, dia detect ada 2 bank exhaust sensor dia. So the bank 1 yang atas lah, yang belakang should be okay. Tapi anyhow kita akan check balik dia dua. So itu kita akan another story lah bila kita nak buat. So lepas dia menyala ni, aku dah pakai sebulan kot, sebulan lebih. Dia punya minyak dia macam agak kuat sikit lah, compare dengan previous punya usage. Sebab dia dah lama kan. Sebab masa aku ambil kereta ni already pas 200,000 dia punya mileage. Rasanya around 25 ke 260,000 yang tu. So sekarang ni pun dekat tangan aku dah 280,000. Kereta ni memang guna daily. Kalau korang ada cadangan ataupun tempat yang mana boleh bagi harga fair price untuk contohnya macam polish, macam seat punya, kita boleh upgrade kita punya seat untuk lebih selesa long distance. So boleh propose apa kita nak ni. And then siapa yang
tahu mana nak source NCP42 punya use part, also please comment dekat dalam kita punya comment section. Hopefully idea ataupun korang punya expertise boleh membantu aku menyiapkan kereta ini dalam keadaan cantik dengan kos yang berpatutan. Okay, kereta ni memang bukan setup untuk kita berlumba ke apa, memang just dia lebih kepada kita, untuk aku mengimbau balik kenangan. Sebab aku beli kereta ni sebab during internship aku dekat Toyota Service 2005. During that year, kereta ni consider macam kereta baru lah masa tu keluar. Dan aku memang minat the Vios ni masa zaman tu. So that's why aku beli. And then masa aku handle dia punya service dekat service center, memang kereta ni kurang masalah. Aku pun dah drive quite some time, memang enjoy driving kereta ni. And again, kalau korang ada apa-apa cadangan yang fair untuk aku punya poket, just let me know in the comment section. So okay folks, that's all. See you in another round. Take care. Assalamualaikum. Peace out.